malam ni nak keluar makan dengan kawan-kawan badminton. Biasa Jumaat malam dia main badminton, saya pun main. Tapi lepas accident bulan 12 tahun lepas, saya dah tak berani lah. Dah tak boleh bersukan sangat lah. Kena hati-hati. Motor pun tak berani buat laju. Ni tak, malam ni dia tak main, dia dah tukar hari saja, lepak makan, jalan malam-malam, santai, jumpa member. Rumah saya dekat dengan ni ICT Shah Alam. Kalau malam-malam tu nak main gelonso, nak main Ferris wheel tu yang ada lampu-lampu, belakang ni kita santai je. Kecuali jalan tu lengang sikit, beranilah. Ni highway ni pun tak rata sangat. Highway federal yang dekat-dekat masuk Kelang, antara border Kelang dan Shah Alam ni, dia bertampal lah, beralun lah. Seram lah sikit. Dengan malam lagi tak apa nampak, lori banyak lalu. Santai je lah. Jadi ni kita dah tiba Wahidah Tom Yum dekat Rantau Panjang. Dekat Rantau Panjang Kelantan je. Ni budak-budak ni belum sampai lagi. Testing 1, 2, 3. Merah tu record dah. Aku memang set, tekan tu dia on, tekan sikit lagi dia off. Takkanlah aku tengah bawa motor kau nak on dulu, nak record dulu kan. Ni kawan-kawan saya, Jeb, Gigi. Ni geng-geng badminton saya. Geng motor pun boleh. Walaupun semua pakai motor abah-abah, tapi geng motor selalu cerita pasal motor kan. Saya je nak test mic, baru beli. Murah je kan. Kalau aku cakap testing masuk je tu.